lambat kan. Nanti lambat kena tinggal. Hari ini kita akan ke Ladang 15 UPM. Kalau parents tak tahu, Thematic Visit adalah project-based learning terbesar di Naluri Kreatif. First time tau anak-anak Naluri kita naik traktor ladang. Happy je masing-masing. Lepas tu, kami masuk ke makmal hidroponik. Wah, kita dapat makan salad segar terus dari makmal. Paling seronok bila sampai di ladang ternakan. Kami bagi makan kambing, lembu dan ayam. Kami juga belajar jadi lebih berani, sayangkan haiwan. Kat sini, pakcik-pakcik UPM sempoi tau. Diorang ajar kita orang macam mana nak bersihkan kandang. Kami juga tengok macam mana telur ayam dihasilkan. Dah selesai kita tengok haiwan, kita jalan pergi tengok ladang sayur organik. Dekat situ kita boleh tengok banyak sayur-sayuran. Ada labu, terung, pendek dan macam-macam lagi. Bila dah penat berjalan, kami pun rehat sebentar lah. Masa kita berehat, kita keluarkan jurnal. Macam kita tengok macam saintis cilik kan. Inilah kita praktikkan cara Naluri Kreatif belajar. Tagline kami, learning everywhere, everyday and every time.